Hai, Assalamualaikum. Hari ini 12 hari 11 2025. Jumpa lagi Mira di Prabu Baca dia. Hari ini merupakan hari yang keempat banjir. Jadi Mira hadir hari ini dengar berita gembira nak bagi tahu untuk mangsa-mangsa banjir. Mesti tertanya-tanya, apa berita gembira Mira nak bagi tahu tu? Okey, mari dalam Mira akan tunjuk. Masuk je dekat dalam kedai ni, kita memang tak simpan sepenuhnya lagi sebab kita risau juga takut mari gelombang kedua, ketiga kan. Jadi untuk barang-barang dekat dalam kedai ni, Mira akan bagi dengan harga special, harga yang tak masuk akal untuk mangsa-mangsa banjir dia. Antara ni sebelah kanan Mira ni semua item baru dia. Item baru ni adalah item yang tak kena pun banjir. Kita dah sempat akak letak atas pallet. Jadi Mira di side lawn ni nak bagi harga belanja kepada semua mangsa-mangsa banjir. Hok tengok video Mira lawn ni dia. Tak kira lah nak cari tilam ke, kabinet dapur ke, set bilik ke, you all semua akan dapat dengan harga belanja harga takkan pernah jumpa pun pada hari lain dia. Sebab Mira faham situasi banjir ni banyak yang menggunakan kos, barang-barang pun banyak yang rosak. Kontak saja Mira link di bio ataupun terus saja walk in ke kedai kami dia. Kami dah buka sepenuhnya daripada pukul 9.30 sampai pukul 6 petang dia. Nak mari boleh calling Mira saja ataupun terus dia direct mari sini dia. Semua item ni akan dapat dengan harga belanja tak akan pernah jumpa pada hari lain. Okey. Terima kasih hok mana support Mira di Prabu Baca. Kita sama-sama bangkit kembali daripada musim banjir dia. Okey, bye.